Kebakaran paip gas di Putrahad pada 1 April 2005 membuka mata ramai bahawa gas asli datangnya dari negeri mundur. Itulah kata-kata ejekan oleh penyokong tegar Walanon Parti Pemerintah Malaysia ketika ini kepada rakyat negeri Terengganu, yang mana negeri Terengganu lah yang berbakti puluhan tahun untuk memajukan negeri seluruh Malaysia. Kejadian kebakaran besar melibatkan saluran gas Petronas pada 10 pagi Selasa menyaksikan api menjulang tinggi lebih 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius sehingga mengubah lanskap kawasan itu kepada sebuah kawah yang besar pada kedalaman 32 kaki berkeluasan kira-kira 70 darat 30 kaki. Selain memusnahkan deretan kediaman dan harta benda dalam lingkungan radius 500 meter dari lokasi aksiden, anggaran kerugian akibat aksiden letupan paip gas di bawah tanah mampu mencecah lebih 1 bilion. Siapakah yang akan bertanggungjawab? Papasan kepada lebih 250 pemilik kediaman yang terjejas, kata Pensyarah Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak, Profesor Emeritus Bajuyai Pardai berkata jumlah itu merakumi kerosakan fizikal kediaman, kemusnahan kenderaan dan pelbagai barangan termasuk barangan elektrik selain penurunan nilai hartanah secara menyeluruh di kawasan terjejas. Kita semua doakan semua mangsa bencana ini dibela dengan sebaiknya dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Dengan ejekan kepada Terengganu meraih simpati allowance Aidilfitri kepada kerajaan pusat, hasil jajaran paip gas yang bermula dari negeri Terengganu melintasi ke semua negeri seluruh semenanjung Malaysia ini telah membuka mata. Terengganu lah yang membawa bonus kepada Malaysia. Sebenarnya lebih 75% saham PGB dimiliki oleh entiti yang menjaga wang dan masa depan kita semua. PGU adalah milik rakyat Malaysia, ia milik kita. Negeri mundur memberi bantuan kepada negara kaya. Hasil gas petroleum paip gas Petronas Gas Berhad PGB di Putrahad dibina antara tahun 1998 dan 1990. Ini bermakna sehingga tahun 2025 paip tersebut berusia antara 35 hingga 27 tahun. Dakwaan yang ada mengatakan main mencung punca menyebabkan kebakaran besar di saluran paip gas di Putrahad ini tidak masuk akal. Menurut Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir, bekas jurutera projek PGB yang terlibat dalam pembinaan paip gas tersebut, reka bentuk, ketebalan dan kualiti paip ini dibuat untuk ketahanan jangka panjang. Dengan jangka hayat melebihi 50 tahun, PGB menegaskan bahawa mereka sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan yang ketat sejajar dengan piawaian antarabangsa dalam semua operasi mereka. Saya bahkan kepada orang ramai di titik ini, terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.